Menabung dalam ASB okey tak? Je, tak ada masalah. Tapi ada satu kerugian. Kalau tuan-puan tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Saranan pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Aziz Ali dan juga guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, mereka berkata simpanan ASB cukuplah sekadar 3 ke 6 bulan pendapatan sahaja. Contoh kalau tuan-puan bergaji RM5,000, pastikan tuan-puan simpan sekitar RM15,000 ke RM30,000 sahaja dalam bentuk tunai sebagai dana kecemasan tuan-puan. Lebihnya, baiklah tuan-puan beralih kepada emas fizikal emas 999. Kenapa tuan-puan? Walaupun emas tiada dividen, tiada pendapatan, tapi kenaikan harga emas secara purata sekitar 10% tuan-puan. Lebih tinggi daripada dividen dekat ASB maupun tabung haji. Tahu tak tuan-puan, inflasi yang berlaku di negara kita sekitar 1.5% setiap tahun. 100,000 tuan-puan tahun 2020 tak sama nilainya 100,000 tahun 2025 tuan-puan. Kuasa beli kita tuan-puan makin lama makin menyusut. Berbeza dengan emas tuan-puan. Tahu tak tuan-puan, tahun 2020 harga 1 kilo bar ni sekitar RM210,000. Hari ni tahun 2025 1 kilo bar yang sama telah pun mencanak naik sekitar RM460,000. Jadi kalau tuan-puan mungkin ada simpan yang sangat banyak dekat ASB, tabung haji, KWSP, saham maupun kripto, alihkanlah sebahagian dalam bentuk emas fizikal macam ni. Nak memiliki emas fizikal seperti ini, maka boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.